Untuk feature tambahan macam yang saya cakap tadi, dia lebih kepada nak bagi... Apa hal pula ni? Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya yang gelap gelita ni. Macam mana boleh gelap? Lampu studio saya dah totally out. Memang dah tak boleh nak menyala dah. Dan footage yang anda tengok sikit masa saya tunjuk tadi sikit kan, yang tu berlaku masa saya nak review A1N Odeon 3. Dia mati. Tapi masa tu, lepas dia mati sekejap tu, boleh on balik. Bila on balik tu, saya continue lah buat beberapa video selepas daripada Odeon 3 tu. Adalah dalam 5-6 video macam tu kan. Lepas tu, dia berlaku juga. Dia mati. Kadang-kadang dia akan mati, lepas tu dia hidup balik. Dan sekarang ni memang habis lah. Dah tak boleh lah. Dah sampai dah hayat dia. Saya guna pun dah 4 tahun. Lebih kurang lah. Atau hampir 4 tahun macam tu lah. Ok, bagi anda yang nak tahu lampu apa yang saya pakai yang dah mati ni, saya pakai Godox SL60W. Selama saya guna lampu ni, ok lah lampu ni kan. Dia dapat bagi kualiti cahaya yang soft kan. Memang ok lah. Nak kata perfect, dia ada kekurangan dia lah. Saya akan cerita kejap lagi benda tu. Sebab saya pun dah rimas dalam gelap ni. Dipendekkan cerita, dah sampai dah lampu yang saya order daripada jenama Godox juga, tapi yang ni Godox SL. Asyik nak sebut XL tu saiz baju. Okey, Godox SL 100BI. 100 kat belakang tu stand pada dia punya watt dia, 100 watt. Jadi yang ni lagi terang daripada yang saya pakai sebelum ni lah. Jadi dalam video ni macam biasa kita akan buka tengok apa yang ada kat dalam dia. Lepas tu kita akan pasang terus lah. Cepat-cepat lah nak pasang. Gelap ni. Okey, tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey. Agak besar jugalah kotak dia ni. Dalam video pun kan, ngam-ngam frame lah. Ada ruang sikit macam tu lah. Okey, dekat sini saya nak cakap nasib baik lampu saya punya dekat meja ni masih hidup lagi. Ada 2 lampu, satu dekat sini, satu dekat nampak cahaya kan. Satu dekat bawah ni. Dia 2 angle lah saya letak lampu. Okey, kita buka terus tengok. Okey, jadi inilah apa yang ada kat dalam kotak dia. Dia cuma ada 1, 2, 3, 4 parang saja. User manual ni termasuk sekali lah kan, sebab ada dalam kotak. Dia bagi kabel. Ni dia punya nak pasang kat depan. Tapi saya tak pakai ni sebab saya pakai softbox. So ni lampu dia lah. So lampu dia ada letak penutup dekat sini. Kita buka tengok macam mana. Macam tu buka dia. Nampak? Besar ya dia punya ni lampu dia. Yang ni dia punya ni lah heatsink. Lampu ni dalam dia ada kipas. Lampu studio biasanya memang dia akan built-in kipas. Nampak sebesar-besar heatsink dia letak nak pastikan lampu ni tak panas. Jadi kalau lampu jarang panas, dia tahan lama lah. Tak adalah dia terbakar dia punya lampu ni kan. Okay, lepas tu kat belakang dia ni tempat kita nak adjust lah. Dia punya suhu cahaya, warm white ke atau cool white ke. Kalau warm white dia macam kuning-kuning sikit lah. Kalau cold white dia macam biru-biru sikit. Tapi biasa kebanyakan orang akan guna warm white lah, supaya colour tu nampak lebih natural. Dia ada FS, GR, channel ni, Bluetooth. Nak control dekat handphone pun boleh. Ni kita nak adjust lah. Dia punya lighting tu, dia punya keterangan. Dia remote dia tak bagi tau. Sebab remote dia, remote Godox ni kena beli secara berasingan. Ni remote Godox. Kita boleh connect je. Remote lama ni kita boleh connect je dengan lampu baru. Jadi kita kena beli secara berasingan dia punya remote dia ni. Memang dia tak datang sekali. Ada je yang dia jual set yang dia datang sekali dengan remote, dengan softbox apa semua kan. Tapi saya tak ambil semua tu sebab saya dah ada. Tapi kalau macam anda yang nak beli lampu ni tak ada benda tu semua, anda belilah yang complete set. Macam saya yang ni je lah saya ambil sebab saya nak cabut lampu yang sedia ada tu. Ambil ni pasang kat situ je. Semua saya dah ada dah. Tripod, softbox semua dah ada dah. Okey, jadi kita akan terus pasang. Siap pun. Okey, lampu dah siap pasang. Dan apa yang saya boleh cakap untuk lampu ni,
Cahaya dia memang terang. Memang cukup terang. Okey, apa yang bagus bila lampu ni terang, kita tak perlulah nak dekat dengan lampu. Kita duduk jauh sikit pun tak apa. Yang sekarang ni anda tengok ni, saya buka 50% je. Kalau yang lampu dulu, yang ni. Berat. Yang ni, SL60. SL60W ni, dulu saya buka 100%. Saya tak pernah rendahkan sebab 60% 60 watt punya lampu ni tak cukup terang. Kita kena dekat dengan lampu tu baru dia nampak cerah. Kalau kata macam saya undur belakang sikit kan, dia dah jadi macam nampak tak cukup cahaya. Saya kena dekat. Tapi lampu ni saya duduk jauh sikit pun mungkin tak ada masalah. Sebab sekarang ni 50%. Anda tengok saya naikkan lagi. Nampak? Dia dah jadi over bright kan. Jadi kalau saya duduk jauh sikit pun dia masih lagi cukup cahaya. Saya tak perlu untuk ada dekat dengan lampu. Jadi itulah kebaikan yang watt lagi tinggi macam 100 watt berbanding 60 watt yang saya pakai sebelum ni lah. Jadi kalau anda nak cari lampu studio antara SL60 dengan SL100 ni kan, saya lebih syorkan anda ambil SL100 ni lah. Lebih fleksibel lah anda nak duduk dekat belakang sikit boleh, depan sikit boleh, cahaya akan cukup. Cuma dekat SL100 ni dia ada satu masalah tau. Saya tak boleh nak connect dengan remote Godox yang saya tunjuk tadi kan, remote ni kan. Dia tak boleh nak connect. Saya dah cuba macam-macam cara buka bateri masuk balik. Saya pairkan bagi channel sama dengan lampu kan. Lampu saya guna A1, sini pun saya set A1, tapi still tak boleh. Jadi nasib baik dia ada satu lagi fungsi untuk kita kontrol dia bagi apps lah. Kita connect dengan apps dan kita boleh kontrol semua daripada sini. Kita nak gelapkan dia boleh, kita nak cerahkan dia boleh, semua dekat sini. Ataupun kita nak off dia pun boleh, kita off daripada sini kan. Nampak dia off, tu kita on balik. Dan lampu ni ada satu feature yang tak ada pada lampu dulu lah. So feature dia kalau saya masuk dalam apps dia ni, pergi dekat ni, dekat FX ni, anda nampak? Dia ada banyak mood. Tapi dalam banyak-banyak fungsi ni yang saya nampak menarik, yang nampak real tau. Ni, fire. Saya tekan fire. Nampak? Dia macam kita duduk depan api. Api naik kan. Dia macam cahaya tu bergerak sikit kan. Lepas tu ada lah, banyak lah fungsi-fungsi. Dia semua ada 1, 3, 4, 5, 6. Dia ada 7 kat sini. Tapi tu apa lagi kat sini? Lightning. Kilat. Macam petir kan. Macam tu. Tapi itu masalah kalau kita nak keluar daripada dia punya mood ni. Kita nak keluar daripada mood ni, kita kena tutup. Lepas tu kita kena masuk balik. Kita kena on balik. Baru dia akan balik pada normal lah. Tu masalah sikit. Saya tengok ada kat situ lah. Ada dua masalah. Satu, remote ni tak boleh nak connect. Satu lagi apps dia tu lah. Kalau kita nak keluar daripada mood dia tu, kita kena tutup lampu, kita buka balik baru dia pergi pada normal. Okey, alang-alang saya dah buat video tentang lighting ni, tentang Godox ni. Saya nak cerita sikit lah sebab saya pernah ditanya soalan. Ada yang minta pendapat saya lah untuk menghasilkan video, apa yang penting? Kamera kena bagus ke atau lighting kena bagus? Disclaimer lah, saya beritahu siap-siap, saya bukan seorang yang belajar dalam bidang videografi ni lah. Saya pun belajar daripada orang. Saya pun mulanya tak tahu apa. Saya main redah je. Tapi yalah, kita belajar daripada pengalaman kan. Kita try apa semua, kita nampak okey, maka jadilah. Okey, ni based on pengalaman saya. Lighting benda yang paling penting. Walaupun anda pakai kamera murah, tapi kalau lighting anda okey, anda bermain dengan lampu belakang, lampu depan. Kita panggil kalau lampu utama ni kita panggil key light. Lepas tu dekat lampu sebelah kiri kita untuk top up yang gelap ni kan, kita panggil fill light. Belakang practical light. Betul kan kalau saya salah? Okey, tapi macam saya tak pakai fill light. Saya saja biar macam gelap sikit sebelah kiri kan. Ikut kreativiti masing-masing. Tapi apa yang saya nak cakap kat sini, lighting nombor satu paling penting lah kalau anda nak buat video. Kalau lighting okey, anda pakai kamera murah pun video anda akan nampak okey. Macam saya sendiri pun, anda percaya atau tak, saya masih lagi pakai DSLR tau. DSLR entry level, Canon 200D Mark II. Orang dah tak pakai kamera ni kan. Kebanyakan content creator semua dah beralih pada mirrorless punya kamera. Saya masih lagi pakai DSLR. Mungkin satu hari nanti saya akan upgrade lah saya punya kamera ni. Okey, jadi saya rasa setakat tu lah untuk video kali ni. Video ni lebih kepada sharing lah, nak tunjuk apa yang dah jadi kat studio saya dan lampu apa yang saya pakai ganti lah. Dan lepas ni saya boleh sambung lah buat kerja saya sebab banyak yang tergendala. Macam video ROG Export Elite X yang saya cakap saya nak buat perkongsian penuh lah kan. Pengalaman penggunaan macam mana, segala detail apa semua. Semua tu tergendala. Saya tak dapat nak buat sebab ni lah, gara-gara ni. Lampu mati. Nak buat video pun dah tak boleh lah. Ni dah ada dah, saya akan sambung lah buat semua. Jadi kita akan jumpa pada video yang akan datang. Saya akan share lah apa yang anda minta apa semua tu. Dan ada lagi device baru sampai sebenarnya. Ada yang baru sampai ni, saya tak boleh cerita lagi. Nanti tunggu pada video yang seterusnya. Okay, sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.